Panjang benar. Siapa letak nama dia panjang-panjang ni? Memperkenalkan kepada konsumer Valencia Umo Intense untuk lelaki. Untuk Valencia Umo Intense, korang bakal mendapatkan bawaan gabungan bawang lavender, woody dan juga sedikit bawang vanilla. Saya boleh katakan bawaan ini lebih seronok kalau korang pakai untuk penggunaan malam dan juga untuk dating set. Untuk yang lelaki, yang perlukan satu bawang yang memberikan bawang romantik dan juga nak katakan bawang yang lebih nampak masculine, cuba try ambil Valencia Umo Intense. Untuk bawang ini saya boleh katakan korang akan mendapatkan romantic punya style dan juga masculine punya style dalam masa yang sama. Aku boleh katakan bini kau memang sukalah bawang macam ni, bawang yang romantik dan dalam masa yang sama menampilkan kejantanan, kedewasaan itu. Untuk yang kedua, kita memperkenalkan kepada konsumer Zindor Valencia Donna untuk wanita. Yang laki dah ada, yang para suami dah ada, kita bagi dekat para isteri pula, yang di mana korang bakal mendapatkan bawang woody, vanilla dan juga ada bawang ke arah white flower. Nampak lebih elegan dan juga nampak lebih seduktif. Bawang ini saya katakan satu bawang yang sangat cocok lah kalau korang pakai dengan Valencia Umo Intense untuk lelaki. Lelaki untuk Valencia Umo Intense, yang Donna untuk perempuan pakai memang kebabong. Ambil sekarang yang dah kahwin.